Okey, selipar capal adalah produk warisan yang perlu dimartabatkan. Penggunaan asal ialah di istana, itu golongan istana memakai capal. Pada satu peringkat, generasi muda kurang arif tentang capal. Nama saya Cik Sa'ad bin Saib, tinggal di Kampung Cemumar Tengah, Simpang 4 Perlis, berumur 59 tahun. Penglibatan saya di dalam bidang pembuatan capal ini berpunca daripada kegawatan ekonomi pada tahun 1997 dan saya juga berhasrat untuk menjadikan saya salah seorang daripada pembekal utama capal di seluruh Malaysia. BSN Micro Air Madani, ianya banyak membantu saya dari segi pembelian bahan mentah dan juga untuk modal pusingan. Bahan mentah yang saya beli seperti tapak bawah, kulit, benang. Peringkat awal saya menggunakan secara manual, iaitu sebarang rekod-rekod dari segi untuk akaun seperti rekod jualan, rekod pilihan bahan mentah. Jadi memandangkan itu tidak mencukupi dan di situ saya menggunakan sistem mesin kira. Mesin kira ni dia banyak membantu dari segi yang utama sekali ialah rekod jualan, di mana kita boleh menggunakan scan QR dan setiap rekod jualan kita memang ada rekod. Dan kita tak perlu lagi risau bahawa benda tu tertinggal. Pembiayaan memang penting dan perlu sebab mana mungkin setiap orang usahawan mempunyai modal yang banyak. Jadi apabila bantuan pembiayaan seperti begini, ianya banyak membantu untuk mengembangkan lagi perniagaan. Perlu setiap usahawan itu sendiri menilai sejauh manakah keperluan beliau terhadap pembiayaan tersebut. Tuanku Raja Muda Perlis sebenarnya memberi sokongan kuat terhadap saya, iaitu beliau sendiri mencemaduli untuk merasmikan bangunan saya ni, dan sebelum ini pun selalu datang ke sini, dan setiap program Raja Muda seperti melihat anak bulan disyaratkan pemakaian ialah memakai capal. Jadi kepada sesiapa yang terlibat semestinya perlu mendapatkan capal daripada sangat capal. Dan yang paling gembira sekali ialah saya diberikan anugerah pingat jasa kebaktian oleh Raja Negeri Perlis sendiri pada 17 hari bulan 7 baru ni, Hari Kejuaraan. Itu adalah salah satu daripada tanda sokongan daripada pihak istana sendiri. Okay, nasihat saya kepada sesiapa yang nak ambil pembiayaan ini, perlulah menggunakan sebaik mungkin pembiayaan tersebut. Jangan disalahguna, disebabkan pada asasnya pembiayaan adalah untuk perniagaan, jadi gunalah sebaiknya untuk perniagaan. Jika sekiranya kita gunakan untuk penggunaan peribadi, maka akan makan dirilah, menyebabkan kita tidak mampu untuk bayar semula. Itu dah punca-punca yang selalu berlaku terhadap usahawan. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada BSN kerana pembiayaan Micro Air Madani ini ianya banyak membantu saya dalam mengembangkan lagi perniagaan saya.